only Pakatan Rakyat government forming a Royal Commission inquiry can get into this bottom of one of the greatest injustices and the black chapters in Sabah history. And we have an excellent Sabahan to head this Royal Commission inquiry for Sabah and for Sarawak, Tan Sri Simon Simpang. You agree that Tan Sri Simon Simpang is the best qualified candidate to be the chairman of the Royal Commission inquiry into this when Pakatan Rakyat captures Putrajaya. That is stands for ROCCS. What is O? O itu semua. O. What is O? Oil. Black gold. Hey China. Oil. 5%. All royalty. Is that just? Adakah ada? 500 sahaja. Oh, pasir. Konfirma. Konfirma. Pakatan Rakyat is committed 20% all royalty to Sabah. So that Sabah has more than enough funds to become, if Malaysia become a high income nation and not become a bankrupt nation in 2019, the Sabah will also have a high income. Oh, oil, 20%. It is something we can begin to make a commitment. You may not be able to immediately put into action in 100 days, but we can begin to start the machinery to increase oil royalty from 5% to 20% for the people of Sabah. ROCCS. What is C? Corruption. Corruption. You know, we can talk 3 days and 3 nights mengenai rasuah. 3 malam, 3 hari pun tak cukup. Tengoklah, sungguh pun ada NACC, ada SPRM. Kata untuk menghentikan BBR supaya berbentrus rasuah. Tetapi rasuah sekarang lebih dahsyat, lebih serius, lebih teruk. Kalau kita ikut kenyataan-kenyataan kerajaan, pemimpin-pemimpin kerajaan dan pegawai-pegawai SPRM mengenai rancangan mereka untuk membentrus rasuah, kita tak lihat apa-apa hasil. Tengok Sabah, apa hasil SPRM ada boleh tunjuk mengenai usaha untuk membentrus rasuah. Hasilnya grand corruption. Grand corruption. Grand corruption ialah corruption of the political leadership. Political corruption. Adakah usaha dibuat di Sabah? Adakah? Tak ada. Langsung tak ada. Kalau Pakatan Rakyat menjadi kerajaan Putrajaya, kita akan menubuhkan satu task force to fight corruption. Haknya dalam Sabah. Betul? Setuju? Supaya Sabah itu sekarang dianggap sebagai negeri yang terkorup sekali, bolehlah menjadi negeri antara bersih. It's not going to be easy. It's going as good as trying to clean the audience tables, but
a beginning must be made, and in the first 100 days, a Pakatan Rakyat government will make a commitment to begin to wipe out corruption in Sabah. 还有第三项的重要任务，假使我们明年能够在不称执政，就是特别成立一个特别的一个task force 任务委员会，来针对破灭、针对沙巴的贪污，因为沙巴的贪污是在全马来西亚最猖狂之一，是沙巴成为一个比较没有这样子的乌烟瘴气的贪污腐败的一个州。ROCCS. Why C? Another C. Why is another C? Crime. I still remember, saya boleh ingat lagi 60-an, 70-an, 50-an sebelum itu begitu aman damai dalam Sabah. Keluar rumah tak tutup pintu ke tak apa yang berlaku. Sekarang Home Minister Dato' Isham Munyi kata sekarang kita adalah NKRA, adalah KPI, sekarang rakyat boleh berjaya untuk turunkan pentunjuk jenayah. Crime index has been reduced. Do you feel safer? Adakah saudara-saudara, saudari-saudari rasa lebih selamat? Adakah? Tidak. Tiada seorang rasa lebih selamat. Dan Sabah antara negeri yang mula dengan masalah jenayah begitu bermerajalela. Kita akan melantikkan satu task force untuk memerangi jenayah dalam Sabah supaya Sabah boleh menjadi satu negeri yang selamat untuk semua rakyat Sabah. ROCCS. What is SES? What is S? S 还有一个就是 S Sabahans. For Sabahans to feel that they have an equal place under the Sabah and Malaysian sun. 是沙巴的子弟能够感觉到，在沙巴的马来西亚阳光之下，他们有一个平等合理的地位。Adakah rakyat anak Sabah sekarang merasa mereka adalah satu tempat yang selesa di masyarakat Sabah dan Malaysia? Tan Sri Simon Sipaun well known in Sabah, well known in Malaysia. Risha, the peak of civil service, Sabah State Secretary, 5 years, 1988 to 1993. 10 years, Suhakam Vice Chairman. That's why I call him a great Sabahan. But he may be the first and the last Kadazan Dusun Murut State Secretary for Sabah. Unless Pakatan Rakyat takes over in Sabah and in Putrajaya. Tan Sri Simon 是卡达省唯一的第一与人最后的一个总秘书啊，1988年到1993年。In fact, Tan Sri Simon should have become Sabah State Secretary 13 years earlier, 1975. He was not. But if Pakatan Rakyat forms a federal government in the first 100 days,
假使我们年年能够在不来开业执政，我们在第100天之内会开始采取行动，来确保沙巴汉人能够被委任在最高的职位，以前从来没有能够被梦想过的。So this is our vision. This is our hope for a new Sabah, for a new Malaysia. 你们中